Bayangkan satu perjalanan yang bermula jauh dari angkasa lepas, merentas rentetan sejarah purba dan akhirnya mendarat tepat ke dasar hati kita. Selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini kita nak selami kedalaman surah Al-Isra. Kita bukan sahaja akan melihat ayat-ayat ini dari sudut pandang sejarah melalui lensa tafsir Ibnu Katsir, tapi kita akan adunkan sekali dengan adab dan penghayatan rohani yang digariskan oleh Imam Nawawi. Memang satu gabungan yang sangat luar biasa. Jom kita mula. Okey, ini peta perjalanan kita hari ini. Dari keajaiban Isra' dan Mi'raj, kita akan turun ke sejarah Bani Israel, meneliti perlembagaan hidup Islam, mengintai rahsia roh yang misteri, dan kita tutup dengan adab bersama Al-Quran. Ringkas, padat, dan kita terus ke poin yang pertama. Bahagian pertama, kita berada di bawah keindahan langit malam, melihat sebuah mujizat kosmik yang betul-betul melangkaui logik akal kita sebagai manusia. Perasan tak surah ini bermula dengan satu perkataan yang sangat berkuasa, Subhanah, yang bermaksud Maha Suci Allah. Kenapa mula dengan kalimah ini? Ibnu Katsir jelaskan, ini sebenarnya satu isyarat awal, macam satu peringatan bahawa peristiwa yang bakal diceritakan selepas ini memang akan langgar habis semua hukum alam dan logik akal manusia. Jadi, sebelum otak kita mula nak persoalan macam-macam, kita dituntut untuk akui dan besarkan dulu kekuasaan pencipta kita. Dan bila sebut fasal perjalanan malam dari Mekah ke Palestin ni, Al-Hafiz Ibnu Katsir sangat tegas ya. Beliau tolak sekeras-kerasnya pandangan yang kata peristiwa ni cuma sekadar mimpi. Tak, bukan mimpi. Ini adalah perjalanan fizikal dan rohani yang nyata. Jasad dan roh Nabi bergerak secara serentak. Ia satu pengembaraan ajaib secara realiti yang diaturkan secara langsung oleh Allah. Sangat menakjubkan kan? Okey, dari keluasan langit, kita sekarang turun ke bumi. Bahagian kedua, kita tengok realiti keras peradaban manusia melalui sejarah Bani Israel. Kalau kita amati ayat 2-8, Ibnu Katsir bongkarkan satu kitaran sejarah yang berulang untuk Bani Israel. Ia seolah-olah satu sunnatullah atau undang-undang alam yang dah ditetapkan. Mula-mula, mereka buat kerosakan. Kemudian, keadilan Allah turun menghukum. Tapi lepas tu, mereka ulang buat lagi dan akhirnya berhadapan dengan kejatuhan yang mutlak. Pengajarannya kat sini cukup tajam untuk kita. Tak kira siapa pun kita, keangkuhan pasti akan bawa kepada keruntuhan. Keadilan Tuhan tu sentiasa tegak. Seterusnya, bahagian ketiga. Selepas amaran sejarah tadi, surah ni bawakan satu penyelesaian yang sangat tuntas untuk kita amalkan. Surah ni sebenarnya bukan sekadar bercerita fasal sejarah lama tau. Mula dari ayat 23-39, ia bentangkan satu plan induk atau perlembagaan hidup yang sangat lengkap. Bermula daripada perkara asas macam tauhid, sehinggalah kepada penetapan hak asasi manusia yang sangat ketat. Antaranya larangan membunuh anak sebab takut miskin, jangan dekati zina dan semestinya lindungi nyawa. Ia betul-betul satu panduan yang komprehensif untuk hidup kita. Dan tengok pula macam mana perlembagaan ni ajar kita urus duit. Keseimbangan kat sini sangat cantik. Kita dilarang keras jadi kedekut, tapi pada masa yang sama, jangan pula sampai tahap memboros. Malah surah ni bagi satu perumpamaan yang sangat sinis. Siapa yang suka membazir ni, mereka diumpamakan sebagai saudara-saudara syaitan. Pedas kan? Tapi itulah hakikat ekonomi Islam yang sangat rasional dan realistik. Lepas tu, perlembagaan ni masuk pula ke ruang emosi yang paling dalam, keluarga. Perintah hormati ibu bapa diletakkan tepat selepas perintah menyembah Allah. Sampai tahap nak mengeluh atau sebut ataupun ufin kat depan mak ayah pun diharamkan secara mutlak. Bayangkan, perlembagaan Islam menjaga harmoni sosial kita dari titik yang paling asas, dari dalam rumah tangga kita sendiri. Kita masuk ke bahagian keempat. Setelah menyusun urusan masyarakat, surah Al-Isra mengalihkan fokus kita ke dalam diri, kepada satu misteri yang paling besar. Dulu, bila golongan Yahudi cuma nak uji Nabi Muhammad SAW tentang hakikat roh, jawapan wahyu dalam ayat 85 memang buat kita terkedu. Roh ni didefinisikan secara mutlak sebagai urusan dan domen Allah. Titik. Ia mempamerkan betapa terbatasnya ilmu kita sebagai manusia. Walaupun hebat macam mana pun sains dan teknologi kita hari ini, misteri roh ni tetap akan jadi rahsia eksklusif Sang Pencipta. Okey, kita tiba di bahagian terakhir. Daripada bab teologi, mari kita jadikan kupasan ini lebih personal. Macam mana sebenarnya kita patut berinteraksi dengan ayat-ayat suci ini? Untuk itu kita rujuk pandangan tokoh hebat, Imam Nawawi. Imam Nawawi ada kongsikan satu amalan rohani yang luar biasa fasal surah ni. Berdasarkan riwayat Saidina Aisyah, Nabi kita takkan tidur malam selagi baginda tak baca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar.
Ini bermakna surah ini bukan sekadar untuk dibaca sambil lewa, tapi ia diamalkan secara konsisten sebagai perisai rohani dan renungan malam sebelum baginda melelapkan mata. Dan kalau kita tengok ayat 82, Al-Quran ini disebut sebagai syifa atau penawar. Imam Nawawi melihat perkara ini secara menyeluruh tau. Ia bukan sekadar ubat untuk sakit fizikal badan. Tapi apa yang lebih kritikal, ia adalah ubat paling mujarab untuk penyakit hati moden. Penyakit macam hasad dengki, ego yang mengunung, riak dan rasa ragu-ragu dalam jiwa. Semua tu penawarnya ada di sini. Sebab itulah Imam Nawawi tegaskan yang tadabbur sebenar tak boleh jadi satu proses yang pasif. Bacaan yang meresap ke dalam jiwa adalah bila tubuh badan kita sendiri bertindak balas. Macam tiba-tiba kita sujud tersungkur menangis bila dengar ayat azab. Atau cepat-cepat mohon rahmat bila lalu ke ayat rahmat. Ayat 107-109 membuktikan perkara ni, orang berilmu akan rebah menangis bila dengar Al-Quran sebab kalimah suci tu dah betul-betul pecahkan penting ego mereka. Jadi, dari keajaiban di angkasa lepas sehinggalah kepada undang-undang harian kita di bumi, surah Al-Isra' pada akhirnya berlabuh tepat ke dasar hati kita. Yang mana, ia meninggalkan kita dengan satu soalan yang cukup tajam untuk kita renungkan bersama hari ini. Berdasarkan standard Imam Nawawi dan apa yang kita pelajari hari ini, cuba tanya diri sendiri. Adakah Al-Quran yang kita baca selama ini cuma sekadar menari di bibir atau ia sudah betul-betul menembusi dasar hati kita? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama saya untuk kupasan kali ini.